Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Nama saya Nurcinta Dalisha binti Muhammad Zamani, seorang yang percaya bahawa tak kenal maka tak cinta. Saya berumur 11 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan LKTP Selancar 1, Rompin Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 8021. Pizza, itulah tajuk buku yang akan saya kongsikan pada kali ini. Buku karya Zaihanim Zainal Abidin ini diterbitkan oleh penerbit Sinar Cemerlang pada tahun 2009. Buku ini juga mempunyai 124 halaman dan mengandungi 11 bab. Saya begitu tertarik dengan tajuknya yang ringkas serta membuatkan saya tertanya-tanya bagaimana pizza, sejenis makanan, boleh dijadikan sebagai kisah untuk diceritakan. Buku ini mengangkat kisah tentang Izzah yang berasal daripada keluarga miskin dan berdepan dengan pelbagai cabaran dalam hidup. Impiannya untuk melanjutkan pelajaran ke universiti terpaksa dilupakan kerana kekangan keuangan. Lebih memeritkan apabila tanah dan rumah yang didiami mereka sekeluarga ingin diambil semula oleh Haji Yahya. Situasi ini begitu menghimpit keadaan Izzah. Lalu Izzah bertekad untuk membantu ibunya Puan Zaharah dengan bekerja sambilan pada waktu petang. Dia diterima bekerja di sebuah kedai roti kecil yang sudah lama beroperasi di kawasan tersebut. Walaupun gajinya tidak besar, dia bersyukur kerana dapat meringankan beban keluarganya. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama apabila pemilik kedai, Puan Ros, memberitahu bahawa perniagaan mereka semakin merosot. Kedai itu mungkin akan ditutup. Izzah yang sudah mula menyayangi tempat kerjanya tidak mahu melihat kedai itu muflis. Dengan fikiran yang kreatif, Izzah mula mencari jalan untuk menarik kembali pelanggan ketika itu. Ketika itu, dia mendapat idea untuk memperkenalkan pizza buatan sendiri di kedai tersebut. Pada mulanya, tiada siapa yang yakin dengan idea itu. Tetapi setelah mencuba, ramai pelanggan mula menyukai pizza tersebut. Tidak lama kemudian, pizza buatan Izzah menjadi tarikan utama di kedai itu. Pelanggan yang dahulu berhenti datang, kini kembali ada dan kedai roti itu kembali beroperasi dengan lebih baik. Usaha Izzah bukan sahaja menyelamatkan kedai roti itu daripada muflis, tetapi juga membuktikan bahawa dengan kesungguhan kreativiti seseorang mampu mengubah nasibnya. Kisah Izzah ini mengajar kita bahawa kejayaan bukan hanya keberuntungan kepada latar belakang seseorang, tetapi kepada usaha dan sikap tidak mudah menyerah. Kemiskinan bukan alasan untuk tidak berjuang. Sebaliknya, ia boleh menjadi pemangkin untuk seseorang mencari jalan keluar. Keberanian Izzah dalam mencuba sesuatu yang baharu membuktikan bahawa setiap masalah ada penyelesaiannya. Jika kita berfikir positif dan berani bertindak, kisah ini memberi inspirasi kepada pembaca untuk tidak takut menghadapi cabaran dan sentiasa berusaha membaiki kehidupan. Kisah ini telah diragap dengan bahasa yang indah, tetapi masih mudah untuk difahami oleh semua pembaca. Buku ini sememangnya syarat dengan nilai pengajaran untuk dijadikan iktibar. Kisah seperti ini juga mampu membina musahabah diri setiap murid yang membacanya. Kisah Izzah mengajar kita bahawa setiap cabaran boleh menjadi peluang jika kita berani mencuba dan tidak takut untuk bermimpi besar. Sekian sahaja bicara buku hari ini. Semoga kita semua insan yang berani dalam menghadapi cabaran hidup yang mendatang. Terima kasih.